Pai Radio Jeb Sepatu berkongsi beberapa keping gambar bersama dua orang anak lelakinya di media sosial sempena sambutan ulang tahun kelahiran yang ke-40. Menerusi hantaran Jeb di Instagram, dia berkongsi gambar momen gembira bersama anaknya Muhammad Idil dan Abu Bak, beserta kapsyen penuh rasa syukur diberi hadiah paling indah sepanjang menyambut ulang tahun kelahirannya. Hari ini genap usiaku yang ke-40 tahun, baru sahaja tadi aku mendapat hadiah yang membuat air mata ini mengalir, syukur di atas pemberian ini, tulis Jeb hari ini. Jeb atau nama lengkapnya Muhammad Nazri Zainal Abidin umpama memberi bayangan bahawa anaknya didiagnos autism menerusi hashtag yang ditinggalkan di ruangan kapsyen. Dia juga menyatakan sangkaannya selama ini adalah benar, namun menganggap perkara itu sebagai satu amanah yang sangat berharga dari Tuhan dalam bergelar seorang bapa. Ternyata sangkaan baik aku selama beberapa tahun ini akan terus menjadi